ni dapat syurga, buat ni dapat pahala, buat ni disayangi oleh Allah, sekian-sekian. Dan nadhir, iaitu memberi amaran, ini adab begini, adab begini, adab, cerita tentang ahwal neraka dan sebagainya. Itu tugas baginda Nabi, dan salah satu daripada nama-nama Nabi juga Mubashir dan Mundhir. Maka kita juga, tugas Nabi itu dibeban kepada umat Nabi SAW. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk juga Mubashir dan Mundhir, menyebarkan, menyampaikan berita yang baik ataupun memberi amaran tentang berita-berita yang ancaman-ancaman tentang neraka, azab dan sebagainya. Maka sebab tu dalam Al-Quran bila turun tentang ayat neraka, mesti ada kontranya, cerita tentang syurga pula. Begitulah sebaliknya, kalau dimulakan dengan ayat syurga, akan cerita pula ayat tentang ahli neraka dan seumpamanya. Maka banyak kali dalam ayat Al-Quran Allah memberi sokongan kepada baginda Rasulullah SAW. Bila Nabi pun rasa sedih, bila khabar yang dia sampaikan orang tak percaya, orang tak terima dan sebagainya, maka Nabi tetap Allah beri sokongan, ma anta illa nadhirun, hanya engkau ni sekadar memberi amaran sahaja. Ma alaika illa al-balagh, kamu hanya menyampaikan saja. Tugas hidayah, laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Bukan tugas engkau beri hidayah, engkau sampaikan hidayah, Allah saja yang memberi hidayah. Satu ketika dan